Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dalam kita punya sesi kali ini. Kita sambung kepada yang keenam pula, iaitu bersyukur atas peluang. Jadi kita untuk menjaga jiwa kita, hati kita sebelum kita melangkahkan kaki kepada di tanah suci, kita harus bersyukur. Kerana orang yang tak bersyukur ni, orang yang akan membawa beban. Dia sentiasa tak cukup, tak senang, tak cukup. Tengok orang tak cukup. Oh, orang tu ada ni, orang tu ada ni. Tengok orang tu tinggal hotel ni, tengok orang tu tinggal hotel ni. Oh, aku bayar macam ini, aku bayar macam ini. Dan tak senang. Jadi ibadah dia akan rasa tertekan sebab dia rasa rugi, dia rasa kena tipu ke apa. Ah, Padahal setiap perkara tu telah datang dengan sebab, kan? Kita hidup ni tak adil kadang-kadang. Kita kita dah tengok bas. Contoh kita kita tengok nak naik bas. Saya tengok okey lagi 5 minit bas. Okey saya turun. Turun sekali bas dah terlepas. Rupanya dia lagi cepat. Tak adil lah kan. Tak betul kan. Tapi itu telah ditetapkan. Jadi kita harus terima keadaan dengan kita bersyukur atas peluang, atas apa yang dah ada. Sebab bukan semua orang dapat panggilan tersebut. Ada yang memang nak pergi tapi dah cukup duit, dah betul-betul nak pergi flight kan tak dapat. Ataupun sakit atau adalah lain-lain. Jadi ini memang betul-betul kita kena yakin bila kita pergi tu kita menyahut sambutan, menyahut panggilan ilahi. Allah tetamu, menjadi tetamu Allah. Jadi sebab tu pada awal tu kita yakin tekad untuk jadi tetamu Allah. Kalau jadi, jadilah. Alhamdulillah. Kalau tak jadi, reda. Kalau tak jadi, ada sebab. Ah, nak cakap reda tu memang susah lah. Senang cakap tapi nak buat tu susah. Tapi ada sebabnya dan kita perlu rawat hati kita daripada hari ini untuk bersyukur on every little thing yang ada dalam hidup kita so that bila benda besar berlaku, kita dapat terima. Jadi sebelum berangkat, kita sedar bahawa ini bukan perkara kecil. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni kurniaan Allah SWT. Ramai masih lagi menanti giliran. Ramai lagi belum dapat hidayah pun. Belum dapat hidayah. Belum cukup rezeki. Jadi bila anda dah dijemput ni, alhamdulillah, subhanallah. Walaupun kita rasa itu kita punya. Walaupun kita rasa oh ni duit aku. Ini aku yang usaha, aku. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini jangan bersikap macam gitu. Jangan rasa semua ni aku sendiri yang buat, bukan. Semua tu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Every little thing, izin Allah. Alhamdulillah. Dapat solat, alhamdulillah. Dapat ambil wudu, alhamdulillah. Sakit tapi besok baik, alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Sebab walaupun badan kita tak macam dulu pun, atau ada penyakit yang dipendam sendiri, peluang untuk ke tanah suci pada usia ini tetap sesuatu yang ramai lain tak dapat rasai. Kan? Sihat, sihat tak dapat pergi. Dah sakit, duit banyak kan baru boleh pergi tapi sakit. Ada yang duit dah cukup, sihat belum pergi juga kan. Macam tadi saya katakan. So kita untuk menjadi untuk menyiapkan jiwa kita untuk pergi ke tanah suci, jiwa yang syukur. Itu dia, jiwa yang syukur. Dan untuk mendapat jiwa yang syukur itu, kita perlu minta Allah SWT. Dan inilah doanya, hadis riwayat At-Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka fi bihi wa ma faddalni wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Boleh sekali Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Tuan-tuan, Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang telah diuji kepadamu dan mengutamakan aku
berbanding kebanyakan makhluknya. Jadi kita rasa apa yang berlaku kat atas diri kita, kita luahkan kat Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku, atas menyelamatkan aku daripada ujian ini, kan? Dan mengutamakan aku daripada berbanding kebanyakan makhluk. Itu dengan Allah kita okey. Tapi kalau kita cakap dengan orang macam Alhamdulillah, syukur tak dapat aksiden, kita zahirkan dekat orang, tu habis orang tu macam mana kesian pula kan. So, berbual dengan Allah okey. Kita zahirkan rasa syukur. Dan ini doanya lah insya-Allah. So, semoga anda yang telah dipilih untuk menjadi temu Allah, tak kisah pergi bila, tak kisah pergi bagaimana, itu adalah rezeki anda, dan doakan mereka yang masih belum lagi mendapat hidayah atau belum lagi ada kecukupan rezeki untuk ke tanah suci. So, untuk bagi anda yang sedang menantikan atau sedang menunggu giliran atau sedang mencukupi kecukupan, semoga Allah cukupkan, semoga Allah panggil anda menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan segala yang ada, yakin anda mampu menjadi tetamu Allah. Amin. Terima kasih. Kita jumpa pada video seterusnya, iaitu langkah yang ketujuh. Bertawakal memulakan perjalanan.